Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Mulyana binti Syamsuddin, nombor matrik A203806, pelajar kursus LMEP 1612, Perancangan Ekonomi Keluarga. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu bagaimana mencapai keluarga bahagia tanpa hutang. Dalam dunia hari ini, hutang sering menjadi sebahagian daripada kehidupan. Ramai yang berhutang untuk beli motosikal, telefon atau barangan rumah. Jika hutang tidak dirancang dengan baik, ia boleh jadi beban yang besar. Apabila terlalu banyak hutang, duit gaji habis untuk bayar pinjaman dan akhirnya tiada wang simpanan, timbul tekanan dan kebahagiaan keluarga pun hilang sedikit demi sedikit. Hutang bukan sekadar masalah duit, tapi ia boleh menggugat keharmonian keluarga. Anak-anak mungkin tidak faham, tetapi mereka dapat rasa suasana tegang di dalam rumah. Dalam jangka panjang, hutang boleh menyebabkan hubungan suami isteri rengang, kesihatan mental terganggu dan kualiti hidup menurun. Sebab itu penting untuk kita rancang kewangan supaya keluarga kekal tenang, gembira dan bebas daripada hutang. Jadi, bagaimana nak pastikan keluarga bebas daripada hutang? Pertama, buat perancangan perbelanjaan bulanan. Tulis semua keperluan seperti makanan, pendidikan dan kesihatan. Kedua, bezakan keperluan dan kehendak. Contohnya, pakaian sekolah anak itu keperluan, tetapi membeli kaset baru setiap bulan itu kehendak. Ketiga, menabung walaupun sedikit, simpan RM5 atau RM10 seminggu. Keempat, berbincang dengan ahli keluarga sebelum membuat keputusan yang besar seperti membeli barang mahal ataupun membuat pinjaman. Bila semua setuju, beban kewangan lebih mudah diurus. Keluarga yang bahagia bukan yang hidup mewah, tetapi yang hidup tenang tanpa tekanan hutang. Bila kewangan diurus dengan bijak, hati lebih damai, hubungan keluarga makin rapat dan masa depan lebih cerah.